Dalam surah Ali Imran Tuhan kata apa? Inna awwala baitin wudi'a linnas. Sesungguhnya rumah yang awal, rumah yang first, rumah yang pertama, wudi'a linnas, yang Allah letak di atas muka bumi ini untuk manusia semayang dan beribadat. Itu maksudnya. Yang pertama, atas muka bumi yang luas ni, dia ada satu tempat, yang tempat ini Allah pilih. Allah pilih. Benda ni bukan coincidence, bukan kebetulan. Benda ni sudah well planned. Memang Tuhan dah mark dah, di bumi itu akan diletakkan satu rumah Allah. Apa dia? Di Makkah. Letak apa? Letak Kaabah. Inna awwala baitin wudi'a linnas. Sesungguhnya rumah ibadat yang pertama diletakkan untuk manusia beribadat di Makkah. Mekah ni ada banyak nama. Kita panggil Mekah. Orang Arab panggil Makkah. Orang Arab panggil Makkah. Orang Arab juga panggil Bakkah. Orang Arab juga panggil Ummul Qura. Dia ada banyak nama, banyak nama. Dia ada banyak nama. Rumah ibadat yang pertama Allah letak di atas muka bumi ialah di Bakkah, di Mekah. Mubarakan, Tuhan sebut dalam Quran. Yang Mekah itu adalah satu tempat yang mubarak, yang berkat. Makkah itu Tuhan kata apa? Mubarakan, satu tempat yang berkat. Tuan-tuan, berkatnya apa? Yang kita berkat-berkatnya apa? Berkat ini adalah satu keistimewaan yang Allah bagi, bukan kepada semua benda, bukan pada semua tempat, bukan pada semua masa. Dan nak tentukan berkat tak berkat ni Allah yang tentukan, bukan kita. Mana-mana ayat dalam Quran, mana-mana hadis Nabi yang sebut kata benda tu berkat, tempat tu berkat, masa tu berkat, hari tu berkat, ada berkat. Kalau tidak disebut dalam Quran, dalam hadis, kita tak boleh nak klaim kata berkat. Tempat berkat apa dia? Mekah. Allah sebut Mekah, Madinah, itu berkat. Itu ada keberkatan dia.